Orang dah syuhud dengan Tuhan, makhluk hilang. Hilang di qalbi dia. Bukan hilang di mata nampak. Keperasanan tu akan hilang bila keperasanan tu ditajalikan. Pum. Terasa betul dengan Tuhan. Hilang. Confirm hilang tu. Sahibul haqiqah wa ba'anil haq. Bisyuhudil malikil haq. Orang yang duduk makam hakikat ni, mana telah ditajalikan, lenyap makhluk dengan sebab syuhud. Kalau tak ada syuhud, dia tak akan lenyap. Bila syuhud musyahadah tu, hasil daripada zikir, dia akan pum. Dia push itu habis lenyap. Di situlah kunci kenikmatan sebenar dalam hidup. Bila terbuka engkau dengan Tuhan. Lazat itu dia akan padamkan lazat lain. Selagi tak terbuka tu yang kita mencari lazat sedap sana, sedap sini, menggagah tuan-tuan. Semua tak ada hakikat sebenarnya. Hakikat kelazatan billah. Itu dia suruh kita bi falyafrahu. Dengan aku Tuhan kata engkau gembira. Cara mana nak gembira? Padamkan dengan makhluk. Dia akan diberi tu. Tu riyadhah mujahadah dia dalam. Habis